Langkah pertama di laluan banjaran Himalaya adalah janji-janji kepada diri sendiri bahawa setiap peluh, setiap degupan jantung adalah untuk sebuah impian. Gunung ini bukan sekadar batu dan salju. Ia adalah altar ketahanan, tempat jiwa diuji dan harapan dilahirkan semula. Namun di balik keindahan, ada ujian yang tersembunyi, altitude mountain sickness atau penyakit akut gunung. Udara semakin nipis, oksigen semakin berkurang. Tubuh merayu untuk berhenti, kepala berdenyut, perut bergelora, langkah terasa berat. AMS bukan sekadar sakit, ia adalah bisikan gunung. Adakah kau benar-benar bersedia? Di sinilah kesabaran menjadi senjata. Perlahanlah langkahmu, dengarlah tubuhmu. Minumlah air, makanlah dengan cukup dan jangan biarkan ego mendahului keselamatan. Gunung tidak pernah menolak sesiapa, tetapi ia menuntut kerendahan hati. Dan di setiap rehat, di setiap senyuman sesama pendaki, kita belajar bahawa perjalanan ini bukan tentang siapa yang tiba dahulu, tetapi tentang siapa yang tiba dengan jiwa yang utuh. AMS mengingatkan kita bahawa kemenangan bukanlah sekadar sampai ke destinasi, tetapi bagaimana kita menghargai setiap nafas yang sukar. Dan apabila akhirnya berdiri di bawah bayangan megah di tengah banjaran Himalaya, kita sedar gunung ini telah mengajar kita tentang ketahanan, persaudaraan dan kerendahan hati. Inilah perjalanan yang bukan sekadar menakluk puncak, tetapi menakluk diri sendiri.